Hai, jumpa lagi. Di skrin sekarang saya tunjukkan beberapa jenis skru yang ada. Set tools ini ialah set untuk membuka skru laptop ataupun PC. Dengan adanya sedikit kemahiran, anda boleh DIY sendiri di rumah. Pastikan sebelum beli, anda lihat di belakang laptop skru jenis bunga yang ada. Ada jenis tools untuk membuka tepi laptop, hadapan dan belakang. Jika anda baru bermula untuk DIY sendiri, anda perlu menggunakan set tools ini. Saya menggunakan tools ini sebagai kerja teknikal seharian dan membantu orang lain. Contohnya tools hitam ini boleh membantu membuka RAM. Okay guys,